Bakal pesara yang akan bersara dalam masa 3 tahun lagi pada tahun 2028, anda perlu ada sekurang-kurangnya RM390,000 dalam simpanan. Dengan simpanan sebanyak itu, kiraan tempoh persaraan sekitar 20 tahun. Anda boleh berbelanja sekitar RM1,625 sebulan. Jika anda rasa RM1,625 tidak cukup untuk persaraan, anda boleh tetapkan berapa jumlah perbelanjaan yang anda mahu sewaktu anda bersara nanti. Katakan anda ingin bersara dengan RM5,000 sebulan. RM5,000 darab 240 bulan atau 20 tahun bersamaan dengan RM1.2 juta. Bagi yang baru mula merancang untuk simpanan persaraan, simpanan dalam bentuk emas adalah antara yang paling baik untuk simpanan jangka panjang. Kenaikan harga emas secara purata 10% setahun memberikan keuntungan yang lebih berbanding dengan simpanan KWSP, ASB dan juga tabung haji. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan persaraan atau ingin bekukan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.